Sambil kunyah steamboat dan grill sambil cuci mata dengan pemandangan laut. Wah, nampak maram ni enak. Iki nanti. Ikilah dia di Anjur Steamboat dan Grill Nang Pok Kelang. Dengan RM69.90 untuk sekelapa. All you can eat sampai puas. Tapi beringat jangan membazir tau. Ambil sikit-sikit dahulu. Okey, kalau cerita pasal steamboat dan grill ni, mesti akan cari bahagian protein dulu kan? Dekat sini ada kambing, lembu, ayam yang sudah diperah. Ada ketam, sotong, sesiput dan udang. Kerang dah siap bakar pun ada. Yang seterusnya korang mesti cari sayur menyaur kan? Dan korang tengoklah ni ada macam-macam jenis sayur. Yang berbola pun ada pelbagai bentuk dan warna. Korang boleh kaut je semua. Pilihan sos dia pun bukan 1-2 ya. Ni ada banyak siap boleh DIY sendiri. Panganan ready to eat pun ada sekaki. Macam pau, roti kukus dan sangkaya. Lauk shell out macam ni, ayam hoheng. Serius tak boleh nak cerita semua. Korang kena datang sendiri. Ada banyak lagi sebenarnya. Tengoklah dia punya kuih pun banyak weh. Kuih akuk pun ada ni Okey, untuk steamboat Anna pilih tom yum. Rasa tom yum dia tak pekat sangat tapi not bad lah bagi Anna. Dan perapan pada protein tu semua boleh diterima tekak. Cuma Anna rasa bersyukur sebab dapat menikmati berbuka macam ni dengan family. Dengan pemandangan laut yang terbentang luas. Angin pula sepuh-sepuh bahasa gitu. Ish, memang maram weh. Apa lagi? Meh lah korang berbuka kat sini. Harga macam biasa korang boleh tengok pada video okey.